Bagaimana nak mengatasi masalah sifat amarah? Marah ini marah yang betul, marah yang salah. Marah yang betul ni marah yang dipuji syarak. Mana anak tidak semayang kita marah, marah tu betul. Tang. Nabi kata muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'a. Amor anakmu 7, mu kena suruh dia semayang. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 10. Mu pukul anakmu kalau umur 10. Bila dak semayang. Itu marah tu disuruh syarak. Nabi kata lagi man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Barang siapa tengok benda haram maka marah. Antara marah itu ialah bertindak dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, tak ada kuasa bertindak dengan mulutnya, tulis dalam media sosial benda mungkar. Faham? Jadi marah tu boleh. Bini anak dara pakai seluar tidak tutup aurat, kita marah. Marah tu dipuji syarak. Faham? Tapi kalau amarah baran, hak marah habis benda nak marah, itu tak boleh. Kerana ini sifat mazmumah. Apa? Suka marah. Faham? Jadi kalau marah yang tidak betul, orang tu dah ingat nak jepuk dia kenduri anak baru ni. Padahal bukan jauh, pok sepupu. Faham? Anak sepupu tadi kenduri makan nikah anak. Dah ingat nak jepuk pok sepupu hak duduk tebing tembah pakai contoh. Faham lagi? Ngamuk dia ni bahasa anak dara menatang dia kata. Faham lagi? Nampak? Dia sopah aku dah pijak dah tanah Sungai Udang. Apa gitu semua nak marah padahal dak ingat. Ada ke dak ingat ada tak? Ramai-ramai anak orang dak ingat seorang terlepas. Faham? Marah. Marah tu dilarang syarak. Tak betul marah gitu. Faham tak lagi? Marah pasal dak boleh gojek. Faham tak lagi? Padahal kabel besar dah tak boleh menatang. Marah. Jadi kalau marah yang tidak patut ni lah kita buang perangai ni. Dari mana tu marah yang tidak betul? Daripada syaitan. Maka syaitan daripada apa? Syaitan tu awakmu daripada kayu ke plastik? Syaitan. Api. Nabi kata khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min nar wa khuliqtu min tin. Dijadikan malaikat itu daripada cahaya, dijadikan jin daripada api, dijadikan kamu daripada tanah. Innama yutbi'ul ma'an innama yutbi'un nara al-ma'u, dan hanya sungguhnya yang memadamkan api itu adalah air. Maka oleh kerana marah yang tidak betul itu berasal daripada syaitan, syaitan berasal daripada api, lalu Nabi pun sebut faman ghadiba falyatawadda. Barang siapa yang datang marah hendaklah mengambil wuduk. Jadi jawapan orang yang selalu sikap amarah, sentiasa berwuduk 24 jam. Jangan amal wuduk nak semayang saja. Biarlah nak pergi pasar pun wuduk, nak pergi ngai pun wuduk, nak pergi candak pun berwuduk, nak pergi nukang pun wuduk, nak pergi noreh pun berwuduk. Kerana apa? Kerana orang yang sentiasa ada wuduk, dia duduk dalam cahaya agama. Cahaya guna pula. Nabi kata al-wudu'u nur, wuduk itu cahaya. Faham?